Kita tak tobat. Okey, dak ibadat dosa-dosa ni. Dosa-dosa, ibadat. Kita orang semaya dapat pahala. Kita tak tobat, dosa dapat. Dosa-dosa. Ibadat. Tapi ada dosa ni dia makan ibadat. Ada dosa-dosa tertentu. Tak semua dosa. Tahu? Dosa sini makan ibadat tak semua. Nabi kata berhati-hati dengan hasad dengki kat orang. Orang jadi joruh pun dengki, orang mari masjid pun dengki, masjid ni ramai jadi dengki belaka. Orang jadi mari mengaji dengki, kita tak mengaji, kita rasa tak dengki, jadi mari dengki lagu ni. Maka Nabi kata berhati-hati dengan dengki, kerana dengki itu memakai kebaikan kita sebagaimana api makan kayu api. Ni antara dosa makan pahala, dia panggil dosa makan pahala. Ada dosa tak makan pahala? Dosa curi tu lah. Kita makan dosa semaya kita. Tak, kahwin ni semaya dapat pahala. Dia tak makan dosa itu. Jadi ada dosa. Maka lagu mana kalau hamba tak taubat? Ia asalnya taubat ni hukum dia wajib. Kaedah dia wajib kita hilangkan dosa daripada tubuh kita. Tu kaedah dia. Buatlah lagu mana hak penting biar hilang dosa daripada tubuh kita. Kalau kita ada dosa wajib bertaubat. Tak ada dosa sunat bertaubat. Kerana perkataan astagfirullah ni pahala. Ibadat. Kita tak ada dosa, hamba tak aja buat dosa. Sunat juga kita sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pas lagu mana kalau kita tak kekal lagu tu, dosa lagu tu. Tak minta maaf lagi. Tak ada lagi. Tak. Oh berat. Dosa tu dah kekal, dak jalan lagu tu. Pas kalau dok tobat baru tak ada. Buat pula esok, tu dosa baru pula. Tu kalau kata Nabi kata fa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila buat jahat, buat baik selalu. Mudah-mudahan baik itu menghapuskan hak jahat sana. Lepas pada buat kena kau orang nipu kau apa dia, mari maya tahajud semalam tengah malam baca Quran apa dia. Agak lagu tu cara dia. Tu antara cara yang bertobat.